Pot nasi lemak ni katanya Khairul Aming pernah datang review. Ramai juga cakap nasi lemak basmati nang kini lagi sedap dari yang lain tu. Rating pun tinggi ya. Wah, iki nanti enak. Nampak macam haram ni. Ikilah dia nasi lemak Profesor nang Wangsa Maju Kuala Lumpur. Korang tengoklah penangan dia. Waktu yang nak mampir ni pun banyak lauk dah habis. Tapi jangan risau, lauk ni semua akan sentiasa topak. Dan yang enak kunyah ni nasi lemak Profesor, nasi paru belado dan nasi lemak ayam berempah kuarter. Nasi lemak Profesor ni ada ayam berempah kuarter, ikan tongkol macam ni dan telur mata. Dia guna beras basmati ya. Orang kata kalau guna beras basmati, kalau guna beras basmati ni dia macam kering tak sedap kan. Lemak, santan, batu bau, daun pandan dia, memang perfect. Sambal dia jenis yang blend. Okay, Ana suka sambal macam ni. Dia manis, dia tak over pedas tu. Rasa rempah pada ayam ni balance, tak masin sangat, agak crispy di bahagian kulit dan dalamannya maintain juicy. Yang ikan tongkol ni pula digoreng dahulu, tu baru disimbah dengan sambal. Dia sambal dia tu sambal nasi lemak tadi je. Tapi ikan tongkol dia tu Ana suka dia tak terlampau kering. Dalaman dia pun tak ada bau-bau yang hamis ke apa. Yang Zik kunyah ni pula nasi lemak paru belado dan tambah telur mata. Untuk minuman pula Ana pilih yang ini dan juga yang ini. Serius memang best. So apa lagi bagi penggemar nasi lemak kat luar sana, yuk cuba. Mari weh.